Bulan lepas I memang dalam fasa yang paling teruk kat dalam hidup I. Morning, so hari ni Joey masak spaghetti buttermilk. Time 2020 I start post video kat TikTok. Time tu follower I dalam 200 orang je. I seorang yang introvert dan tak banyak cakap, so dalam masa 6 bulan tu I berjaya dapat 100k followers. Memang noti tak pernah stop masuk lah. Tepuk. Terima kasih. Thank you tak korang. Kita buat spaghetti buttermilk, kenalah letak butter kan. So I daripada kosong followers terus jadi beribu-ribu followers. Sebab I post kat semua tau. I post kat TikTok, I post kat Facebook, I post kat Threads, I post kat YouTube. Okay, so yang ni agak personal. Kalau awak tak keberatan, boleh tak share apa yang fasa yang paling teruk kat hidup kamu? Lepas tu cerita apa yang you buat untuk bangkit semula. Kalau tak keberatan lah, Joey akan reply satu-satu untuk korang. Thank you, bye-bye. Nak makan tak?